perlu jadi founder, buat bisnes online, untung lumayan. Nampak gah ada kedai, tapi setiap hari penat nak fikir tarik pembeli. Sebelum tu, follow KPA, sharekan kepada semua peniaga-peniaga kat luar sana tu supaya dia tahu tentang ni. Waktu musim raya je sales meriah kan? Dah habis raya, poket sakit, badan sakit, otak pun jadi sakit. Ini realiti seorang founder. Sampai bila nak bertahan? Inilah yang terjadi kepada kawan KPA yang nama Rabiatul. Sekarang beliau dah tutup 2 butik dan buat bisnes online dari rumah je. Yang penting tak perlu simpan stok, tak perlu bayar gaji pekerja dan macam-macam lagi lah. Dan sekarang income dia 5 hingga 6 angka sebulan. KPA nak jemput korang semua kaji bisnes yang KPA dan B buat ni. Untung besar, produk demand tinggi, yang paling penting kalis krisis ekonomi. Waktu ekonomi stabil atau tak stabil, tetap sales tak terjejas. InsyaAllah. Komen nak sekarang dan isi kat profil KPA dan terus submit, nanti KPA akan kontak korang dengan segera. Okey? Yakin pasti dapat.